part yang ketiga. Sebelum ini adalah part yang kedua. Part yang kedua kita menerangkan tentang menu-menu yang terdapat dalam J5 3.0 ini. Sekarang kita pergi kepada satu aplikasi yang saya rasa menarik, okay, untuk kita explore sama-sama, iaitu rakan AI kita, iaitu data. Alright, so data. Ada dua function ataupun dua tempat yang cikgu boleh guna ataupun cikgu boleh tekan klik. Pertama sekali adalah pada menu dekat atas sebelah kanan, dan satu lagi adalah robot kecil yang berwarna ungu tepi ni. Cikgu just klik dekat situ. Alright, so apa yang kita perlu buat sekarang ni adalah sila pilih subjek untuk mendapatkan jawapan cadangan yang lebih spesifik. So apa yang kita perlu buat dulu, pilih tingkatan ataupun tahun. So tingkatan 3 lah. Kita ambil tingkatan 4. So pilih aliran. So dalam ni dia ada banyak cikgu daripada DLP, daerah khas, KSSM, pendidikan khas, MPAK, MPI juga. Ada banyak lagi kat sini. So saya menggunakan KSSM. So pilih agent subjek adalah dalam bahasa sains. Okay, subjek sains. Dan saya akan pilih satu daripada di atas. Okay, nanti cikgu boleh explore dan cikgu boleh cari sendirilah. Okay, saya perlu mencari bahan di dalam buku teks. Alright. Okay, data sedang berfikir. So dia akan bagilah senarai ke semua maklumat-maklumat yang ada di dalam buku teks tingkatan 4 sains KSSM. Right, so type message. Okay, saya nak mencari maklumat berkaitan kepentingan menjaga alam sekitar. Okay, apakah yang akan dijana oleh data ini? So kita dah pilih tadi kan buku teks KSSM dan juga subjek adalah subjek sains. Okay, alright. So dia bagi keseluruhan rujukan yang ada di dalam ni. So hasil janaan dia tadi, dia bagi panjang juga jawapan. Alright, sains tambahan tingkatan 4 berdua ekosistemik dinamik. Oh, okay. So dia tak terlalu berfokus kepada buku sains yang kita ada. Alright, so cikgu boleh copy ke semua maklumat yang ada tepi ni dan masuklah di dalam ChatGPT ataupun di dalam Gemini untuk menghasilkan poster pembelajaran dengan lebih baik. Alright, so untuk rujukan, cikgu boleh klik dekat rujukan dan cikgu boleh tengoklah ataupun semak adakah rujukan tersebut tepat kepada soalan ataupun permintaan kita di dalam chat box itu tadi. Dia siap bagi muka surat lagi dalam bentuk PDF. Alright, so saya punya line agak inilah lambat sikit. Oh, sains tambahan. So sekolah kita tak ada sains tambahan, tetapi ini adalah merupakan paparan okay, yang berkaitan dengan apa yang kita minta daripada chat box itu tadi. Alright, bersiap dengan tema dan sebagainya. Okay, so itu sahaja untuk kita punya penerangan berkaitan dengan data ni. So cikgu boleh explore sendiri, cikgu boleh berkomunikasi dengan data untuk nak mendapatkan jawapan yang lebih cepat dan juga responsif. Okay, so itu sahaja cikgu berkaitan dengan paparan D5 3.0. Semoga cikgu boleh lagi meningkat penggunaan D5 ini, terutamanya AI tools kita. So apa-apa soalan ataupun pertanyaan, cikgu boleh PM saya untuk saya bantu cikgu dalam menggunakan apa-apa saja aplikasi ataupun bahan AI ini. Okey, itu saja cikgu. Sekian, terima kasih.